Berapa lama selepas wanita bersalin boleh melakukan rawatan mengetatkan semula perineum? Ini merupakan antara soalan yang paling kerap saya dapat dari ibu selepas bersalin, terutamanya pada mereka yang merasa kawasan perineum tidak tegang seperti dahulu. Secara umumnya, tubuh memerlukan masa untuk pulih selepas kelahiran. Oleh itu, rawatan ini akan dilakukan selepas tisu kembali stabil dan kesihatan ibu kembali pulih seperti sedia kala. Bagi kebanyakan kes, doktor biasa mengusulkan untuk melakukan rawatan ini sekurang-kurangnya beberapa bulan selepas bersalin untuk menilai tahap kelonggaran dan tubuh badan. Bagaimanapun, tempoh yang sesuai adalah berbeza tergantung kepada tahap kelahiran, keadaan perineum dan tahap kesihatan keseluruhan selepas bersalin. Yang paling penting adalah mendapat pemeriksaan daripada doktor secara langsung, menentukan masa yang sesuai, memilih kaedah rawatan yang selamat. Tidaklah estetik, setiap pelanggan akan menjalani pemeriksaan dan konsultasi secara personal bersama doktor pakar sebelum rawatan dilakukan. Ini membantu memastikan yang diberikan selamat dan mengikut masalah individu. Jika anda masih tertanya-tanya, boleh WhatsApp kami untuk mendapat konsultasi peribadi dan penerangan yang terperinci.